Soalan saya, sebelum kita nak tengok siapa yang toksik, tempat mana yang toksik, siapa dulu kita kena tengok? Exactly. Ada orang tanya saya, Assalamualaikum Dai, saya nak tanya, kenapa? Macam mana saya nak lalui kehidupan saya, satu department saya toksik, HOD saya toksik, timbalan pengarah saya toksik, pengarah saya lagilah toksik. Saya balik rumah, suami saya lagilah toksik. Saya balik kampung Johor, mak mentua, bapa mentua saya dengan ipar-ipar semua toksik. Makcik kantin yang kerja kat kafe saya itu lagi toksik. Jenis-jenis shilling tak pulang balik. Macam mana saya nak menguruskan kehidupan saya yang penuh dengan toksik? Apa jawapan agak-agak? Betul, tuan-tuan, kalau terlalu banyak toksik dalam hidup, maknanya engkau yang toksik. Konsep jadi tuan-tuan, sampah akan sentiasa menarik lalat. So kalau banyak sangat lalat yang ada kiri kanan depan belakang, maknanya tuan-tuan, engkau memang sampah. Contoh tuan-tuan, contoh, bukan tuan-tuan ni saya nak bagi tahu kat orang tu lah yang tanya tu. Maknanya kalau banyak sangat lalat ni, maknanya something wrong bukan kat lalat tu, tapi pada hati kita yang mungkin banyak sampah. Kalau kita bunga, kita ni madu tuan-tuan, kita akan sentiasa menarik rama-rama, kita akan menarik lebah, menarik serangga-serangga yang cantik-cantik untuk datang dalam hidup kita. Jadi tuan-tuan, pertama sekali sebelum kita nak claim orang lain toksik, kau toksik, pak saudara aku toksik, bos aku toksik, sabar dulu, cuba tengok kita toksik ke tak toksik. Dai, saya tak toksik, tipu. Tuan-tuan, kita semua ada ciri-ciri toksik. Sekadar nak bagi tuan-tuan, bila kita mula untuk mengubah diri kita, Allah akan hantar orang yang baik-baik dalam hidup kita. Itu konsep dia.